Masih ada lagi syarikat emas yang keluarkan syarat untuk jual balik emas kepada si daya, tapi emas yang mesti dalam keadaan yang sempurna. Mun buruk, si kacak angus sama ada reganya akan jadi sangat murah ataupun yang si akan ambil langsung. Sebelum kami kenal Public Gold, kami diajar bila menyimpan emas pelaburan 99, kami perlu pastikan emas kami ya dalam keadaan yang terbaik. Bukan setakat si boleh cala, bahkan kesan cap jari pun si boleh. Berbeza dengan Public Gold, si ada syarat belian emas walau apapun keadaan emas dan nilai beliannya kekal sama seperti emas yang sempurna bentuknya. Kena Public Gold mampu mengolah macamnya. Sebab Public Gold adalah pengilang dan emas-emas yang dibeli daripada customer akan dicairkan untuk dibentukkan semula. Sebagai pengguna yang bijak, pastikan syarikat emas yang tuan-puan beli si meletakkan syarat terhadap keadaan emas tuan-puan dan harga belinya sama untuk semua keadaan emas. Dan jangan lupa pastikan square value emas yang tuan-puan ingin jual si lebih dari 10%. Belajar sesuatu harap bermanfaat dan boleh follow kami untuk info lanjut tentang emas.